Alright guys, kita nak servis satu mesin ni. Kedatangan satu mesin mat daripada Daiwa Tatula HD 153 mat Kayuhan. Kayuhan agak-agak kasar sikit mat Ratio 6, 6.3 ratio. Kayuhan agak kasar. Cubalah kita tengok apa yang berlaku dekat reel ni guys Thumb fungsi macam okey, tapi agak kesat juga guys. Agak kesat juga. Yang lain semua kasar. Kasar mat Tengoklah. Kering. Keadaan reel nampak? Keadaan reel keadaan reel. Saya kenal lah. Itulah tu. Dia macam beli dia memang dia tahu dia punya mesin tu kan. Lagi suka guys kalau mesin ni standard pekak macam ni mat. Mesin standard pekak ni lagi sebenarnya lagi okey kan. Mesin standard pekak ni. Tapi yang tak best ni apa tahu? Skru dia kembang. Skru dia kembang. Skru shaft dia ni kembang sebab apa tau? Sebab ikatnya terlalu kuat dia mungkin lah. Jadi skru dia kembang. Tapi tak ada masalah, okey je. Carbon tag kering. Carbon tag dia kering guys. Tak ada grease dah. Main gear dia cantik. Main gear cun guys. Cuma belakang ni dia masih belakang ni masih pakai yang asal mat. Masih pakai yang asal. Dalaman dia terlalu berminyak bagi awak. Berminyak sangat ni. Tak apalah kita servis slow-slow kan. Tapi semua masih fungsi lah. Cuma kering sikit lah. Ni lepas letak minyak gamat okey lah ni ya. Kan. 6 dulu mat. Tapi tengok air dia. Air dia guys. Baru sekejap ni guys. Ni kita rendam pakai minyak Zippo. Kan. Habis sekejap dia dah macam ni. Tak apa lah. Okey. Kan. Tengok. Keladak mat bawah dia mat. Ini owner betul-betul betul-betul. Orang cakap tu apa? Pakai sampai habis mat Dia bukan tak pandai jaga guys Ni bukan tak pandai jaga mat. Ini namanya hamba guys. Hamba. Kalau rosak jangan pakai. Letak dalam almari kan. Walaupun kita tengok kan dia punya apa tu namanya? Dia punya keadaan real macam ni guys. Tapi dia punya bearing semua cun mat. Bearing dia masih ori dan masih cun bekerjasama.
Wan, cuci sikit awak lah. Kau pula nak ngajar aku. Kau pula nak ngajar aku ni. Tahu kerja aku. Aku kan orang gaji. Memang aku yang dibayar gaji. Mesti aku tahu tau. Ni guys. Walaupun keadaan real macam tu guys tapi tak bermakna dia tak okey. Bearing semua masih original. Semua masih stok lah. Orang cakap kalau kereta tu masih stok lagi. Semua masih stok. Aku suka mat. Macam gini mat. Daripada yang dah konon-konon yang dah dalam dah tukar seramik apa benda tu guys macam ni mat. Ni betul. Beli pakai stok. Orang cakap engine NA. Padu mat. Siap semua. Buka semua guys Kita buka semua. Lepas nanti kita cuci kasih bersih lah. Kita cuci kasih bersih. Pakai minyak yang betul. Mesti lancar balik mat Ini mesti lancar balik mat. Alright guys. Kilat guys Merelip mat. Merelip mat. Merelip. See mat. Mantap. Is the warm shaft. Warm shaft mat. Kilat mat warm shaft dia. Kilat warm shaft dia. Bawah mat. Ni baru warm shaft. Ini adalah maruah Daiwa mat. Ni maruah Daiwa. Maruah Daiwa terletak kat sini guys. Tiba mana? Apa tiba mana? Ni guys, boleh makan sikit guys. Pasal nak bagi minyak fong guys. So dia kasih juga. Kasih gosok sikit mat. Kasih gosok sikit. Letak minyak atas, gosok. Satu tips lah daripada saya mat. Siap coating SW Kena coating mat. Kena coating. Kena coating mat kena coating. Tapi ada mesin bagus lah. Ini bau mesin guys. Okey siap pasang spring. Ni yang paling orang cakap tu yang tak paling susah. Leceh sikit lah. Tak susah, dia leceh je mat. Ni mat leceh sikit guys. Mari kita sambung. Terima kasih guys. Kita kasih minyak. Dia punya bearing shaft mat. Baru mesin ni guys. Ini baru mesin mat. Dia guys Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, kasihlah owner ni strike besar-besar ya Allah. Jangan cair ya Allah dia punya drag ni ya Allah. Hamba-Mu ini cuma menjalankan tugas ni sahaja guys. Ya Allah. Guys pula. Bagilah dia strike yang gasak-gasak ya Allah. Harap-harap mesin ni bapaklah membantu dia ya Allah. Kalau ada rezeki, kalau dia ada rezeki, dia adalah pahala rezeki untuk aku ya Allah. Guys, okay. Doa pun dah dibaca.
Woi, ayo. Apa? Woi, ayo. Sini saya ibu. Ibu. Surah. Lalu. Sini ibu. Siap ya guys Mat. Woi. Bersih mat. Fuish, nampak padu mat kat sini mat. Kan kalau ni tengok. Ui, kayuhan memang lancar guys. Alhamdulillah guys kita try thumb, pusing spool, mantap. So guys, mat tengok video ni jangan lupa like, komen, follow untuk maklumat selanjutnya guys. Thank you mat sekali lagi mat. Tak ada obat mat. Long case. Assalamualaikum.